Apa dia public gold tu? Hai, hari ni saya nak share sikit tentang kat mana nak mula simpan emas. Saya sarankan kita boleh mula menyimpan di public gold. Sebenarnya, saya mula simpan emas ni sebab nak paksa diri menabung. Bila simpan duit dalam bank, sekejap je, lesap, beli macam-macam. Tapi bila simpan dalam bentuk emas, rasa sayang nak jual. Tambah pula, nilai dia makin naik dari tahun ke tahun. So, emas ni boleh jadi tabung kecemasan, simpanan jangka panjang atau pelindung nilai daripada inflasi. Best kan? Dan yang saya suka pasal public gold, kita boleh mula serendah 100 je guna akaun emas gap. Tak payah tunggu gaji baru nak mula. Lagi satu, public gold ni bukan brand biasa-biasa tau. Dia dah ada 19 cawangan di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Siap ada 45 mesin gold ATM untuk mudahkan urusan beli jual emas. Memang sangat senang. Mula-mula, saya pun skeptikal juga. Takut kena tipu sebab banyak sangat skim pelik-pelik kat luar sana. Tapi lepas saya kaji, rupanya Public Gold dah beroperasi sejak 2008 dan diiktiraf oleh Bank Negara. Founder dia pun bukan calang-calang. Datuk Wira Louis Eng sangat aktif dalam dunia kewangan Islam dan emas fizikal. Kalau korang pun tengah fikir nak mula menyimpan emas, saya sangat cadangkan dengan Public Gold. Kalau nak tahu macam mana nak mula, boleh je tanya saya tolong guide step by step. Okey, itu sahaja pengkongsian untuk hari ini. Jangan lupa like dan share kalau rasa video ni sangat bermanfaat. Jumpa lagi dalam sharing seterusnya. Ingat, simpan emas, lindung masa depan.